Dia petang nak hujan ni, alhamdulillah. Ayam pun tengah relax lah tu, duduk santai lah tu. Anak DPR, kalau siapa yang minat boleh DM lah nah. Dah ada orang main borong habis dah, tinggal sepasang lagi yang tu. So mari kita tengok nak hujan ni. Yo, angin tu. Yo, alhamdulillah. Kita perata tanah tu dah penuh lah dia punya bekas pot yang kita dah buat tu, alhamdulillah. So macam mana nak penuhkan dia? Mereka kata beli tanah. Tak payah tanah lah. So tanah yang bukit-bukit tu yang tinggi ni, nampak tak? Yang ni sebenarnya ni tanah ni dah memang betul-betul tanah cantik. Tanah dah baja dah ni, kompos dah siap tanah bakar apa semua kat sini. Cuma masa BO tolak tu dia jadi macam tinggi rendah. So kita nak perata tanah balik, kita hanya pakai tangan ni. Tapi kena rajin lah. So yang mana yang tinggi-tinggi kita akan ambil untuk jadikan tanah. Kita buat kompos lah tanah tu, dan kita boleh penuhkan dalam pot ni. Nampak tak? Yang penting rajin dia. Benda ni jadi tak ada alasan lah kan. Semua orang dia alasan, oh tak boleh lah, tu tinggi lah, apalah, macam-macam lah. Kalau rajin semua ambil pot kompos tanah. So batang-batang pisang ni kita ancok-ancokkan dia dalam pot tu sikit. Ini masuk tanah, topsoil dulu. Gaul lah. Kalau daun pisang tu kita biar dalam tu, nanti bakar sikit daun pisang dalam tu. Cara saya lah. Orang lain tak tahulah kan. Tengok bila kita buat macam tu, nampak jagung. Jadi sihat elok. So tak makan oleh ibu-ibu binatang tu kan. Yang tu saya spray ni je. Spray ubat anai-anai sambil spray kat bawah tu. So tanah-tanah ni memang cantik lah. Lagipun ayam memang dia dah duduk kat dalam ni. Yang mana yang tinggi kita akan perata balik. Secara tak langsung dia akan jadi tanah baja. Ayam bekerja untuk kita jadi baja. Nampak tak? Memang pot ni nak penuh satu-satu tu boleh tahan. Tapi kita kena rajin, kena sabar. Slow, sikit-sikit. Mengandalkan gundi kecil-kecil ni ya. Bubur cok gali tu, sikit-sikit bubur tu usung. Kita penuh lah kan? Nampak tak bila kita buat kompos tu? Ni pokok yang kawan kita bagi ni, pokok bendi. Dia kata ada lebihan sepokok, kata bawa mai kita try tengok. Dia bawa mai tu kecil, kereh, nak mati lah. Bila kena tanah yang cantik yang kita dah buat betul-betul ni, nampak tak dia punya daun? Berapa hari dah gemuk lah. Alhamdulillah. Tengok kunyit, bila dia kena tanah yang sihat, kita baru tanam tu, dah naik bunga kunyit. Ni tanah cantik ni. Tanah ni memang betul-betul baja dah. Tak payah fikir lah. So yang ni betul-betul tanah baja ni. Jadi kita gaulkan dengan topsoil ni nanti kat atas. Jadi telur ayam yang kita mengeram dekat incubator yang mana yang tak menetas tu, jangan buang. Boleh buat balik tanah tu. Kita boleh masuk kat dalam tanah tu, kita hancurkan dia. Jangan risau. Jadikan tanah kompos. Nampak tak? Boleh penuh ni. Memanglah puasa nak penuh ni pun. Tinggal sabar lah. Sikit. Dah siap, alhamdulillah. Tinggal nak patah, gaul tanah ni dengan tanah yang baja tu, tanah hitam tu yang dalam reban ayam apa semua tu kan. Nanti gaul biarkan situ lah. Nanti baru start projek untuk menanam. Ubi ni sebenarnya dah terjebak, dah terbuat lah pakai guni ni pun okey je, tak masalah. Cuma saya ni jenis tak berapa nak berkenan. Mata kita ni jenis mata suka tengok yang kemas, nice kan. So tak apalah, bagi chance untuk sekali ni. Nanti kita buka balik nanti. Selepas dah sekali buah tu, sekali ubi kita dah panen nanti, ambil. Nanti kita akan tukar bulan kotak nanti jadi kemas lah. Lebih kemas lah ya. Oh, kita semai apple ni. Ada benda duk korek ambil ke apple ni? Ada benda ambil je. Something wrong. Biji apple ni. Patutlah. Tak apa. Kita cuba lagi. Okay, alhamdulillah. Ini pun nak penuh, kita komposkan baja ni. So kita biar dulu ini. Nanti kita nak masukkan strawberry, insyaAllah. Masukkan strawberry kan nanti.
Ini pokok tin. Dah naik tunas dah, alhamdulillah. Tunas. Dia selawa. Tengok tanah bila kita patah dia nampak nice lah. Kalau rata balik. Jadi hujan dia tak akan bertakung, jadi tak, orang Kedah kata berdenih, dia tak berdenih. Nampak tak? So kita akan patah-patah sikit-sikit lah, buat sikit-sikit kat mana yang bangui tinggi kita duduk tu, tengok. Ambil. Alhamdulillah.